Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Peneraju acara yang berintegriti, barisan hakim berintelektual, seterusnya sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Nama saya Danish Ashraf bin Muhammad Khairuddin. Pujangga Melayu ada menyebut, tak kenal maka tak cinta. Maka ayolah bersama-sama kita menghayati, mendalami serta terus bercinta dengan mauduk yang berbunyi mengukuhkan ekonomi negara demi masa depan yang lebih gemilang. Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum bibir mula berbicara, ayo sama-sama kita telusuri definisi di sebalik frasa tajuk kita pada hari ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, mengukuhkan ekonomi negara bermaksud memperkukuhkan atau memperkuatkan kestabilan dan kemajuan sistem ekonomi sesebuah negara, melibatkan aspek seperti perdagangan, pekerjaan, industri, pelaburan dan kewangan rakyat. Manakala demi masa depan yang lebih gemilang, merujuk kepada usaha untuk memastikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terus terjamin bukan sahaja pada hari ini tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dalam erti kata lain, pembangunan ekonomi yang kukuh hari ini menjadi asas kepada masa depan yang lebih cerah dan sejahtera untuk seluruh rakyat Malaysia. Ia juga membawa maksud usaha berterusan untuk memperkukuhkan sistem ekonomi negara agar Malaysia bukan sahaja stabil dari segi kewangan dan pembangunan, malah menjadi sebuah negara yang mampu menjamin kehidupan rakyatnya hari ini dan generasi yang akan datang. Hadirin pemegang amanat bangsa, ekonomi merupakan nadi kepada sesebuah negara. Tanpa ekonomi yang kukuh, negara akan terdedah dengan pelbagai risiko seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakstabilan sosial, malah kehancuran sistem pentadbiran. Seperti tubuh manusia yang tidak boleh berfungsi tanpa jantung. Begitu jugalah negara kita yang tidak akan mampu berdiri teguh tanpa asas ekonomi yang mantap. Semua ini akan kita kupas dalam 3 dimensi yang berbeza. Sidang Dewan yang dimuliakan. Dimensi yang pertama, menyokong usahawan tempatan dan produk buatan Malaysia. Kita sering dengar pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Untuk memperkukuhkan ekonomi negara, langkah paling asas ialah menyokong perniagaan dan produk tempatan. Bayangkan jika setiap daripada kita memilih untuk membeli barang tempatan, dari pakaian, makanan hingga ke perabot dan teknologi, betapa banyaknya peluang pekerjaan yang boleh diwujudkan. Betapa kukuhnya ekosistem ekonomi domestik kita. Kita harus sedar bahawa setiap sen yang kita belanjakan untuk produk tempatan adalah pelaburan kecil yang memberi pulangan besar kepada negara kita. Ia mengurangkan kebergantungan terhadap barangan import, memperkukuhkan nilai ringgit dan menyokong pertumbuhan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang kini menyumbang lebih 38% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Bantulah mereka yang baru bertatih dalam dunia perniagaan, kongsikan, promosikan dan gunakan produk mereka. Bangsa yang besar ialah bangsa yang menyokong bangsanya sendiri. Hadirin yang berdedikasi, tenggelam sudah isi pertama, timbul pula isi kedua. Dimensi kedua, melahirkan tenaga kerja berkualiti dan berkemahiran tinggi. Hadirin yang dihormati, ekonomi yang kukuh bukan sahaja bergantung kepada modal kewangan, tetapi juga modal insan, yakni tenaga kerja yang berilmu, mahir dan berakhlak mulia. Kita kini berada dalam era revolusi industri keempat. Dunia sedang bergerak pantas ke arah digitalisasi, automasi dan kecerdasan buatan. Justru itu, rakyat terutamanya golongan muda perlu diperkasakan dengan kemahiran baharu dan kemahiran semula. Latihan teknikal dan vokasional seperti TVET, kemahiran digital serta pendidikan usahawanan harus diperluaskan dan diperkasakan. Kita perlu lebih ramai jurutera, pereka teknologi, usahawan sosial dan pemikir kreatif untuk mencorakkan ekonomi masa hadapan negara kita. Bayangkan Malaysia satu hari nanti menjadi pusat teknologi hijau di Asia Tenggara atau pemimpin dalam industri halal global. Segalanya tidak mustahil jika kita memulakannya dengan pembangunan modul insan yang berkualiti pada hari ini.
Hadirin yang dimuliakan, terbang sudah isi kedua, datang pula isi ketiga. Dimensi ketiga, meningkatkan pelaburan dan budaya inovasi ekonomi. Hadirin sekalian, dalam dunia yang semakin global dan berdaya saing, pelaburan dan inovasi adalah nadi kemajuan ekonomi. Kita memerlukan dasar yang mesra pelabur dan infrastruktur yang mampan agar syarikat luar dan dalam negara berasa yakin untuk melabur. Sektor-sektor masa depan negara seperti tenaga boleh diperbaharui, bioteknologi, teknologi, maklumat dan pertanian pintar harus dijadikan fokus utama pelaburan. Ingatlah, negara yang tidak berinovasi akan ketinggalan. Negara yang berani mencuba, berani berubah akan sentiasa mendahului. Sidang hadirin yang saya hormati, ekonomi bukan sekadar angka di atas kertas. Ekonomi adalah nadi kehidupan rakyat, penentu masa depan bangsa. Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang benar-benar gemilang, setiap daripada kita haruslah memainkan peranan. Seperti belilah produk tempatan, menggiatkan usaha menuntut ilmu dan kemahiran, dan galakkan inovasi dan semangat keusahawanan. Kerana mengukuhkan ekonomi negara bukan tugas kerajaan semata-mata, ia tanggungjawab kita bersama. Akhir kata, negara yang kaya belum tentu berjaya, tetapi negara yang kuat ekonominya, bersatu rakyatnya dan luhur jiwanya pasti akan mencapai kejayaan dan gemilang. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.